Beli emas dengan personal loan. Ambil personal loan untuk beli emas. Adakah berbaloi atau rugi? Ramai yang berminat untuk cepat-cepat beli emas kerana harga emas meningkat setiap tahun. Secara teori, nampak lebih berbaloi jika ambil loan untuk beli emas supaya lebih cepat dapat hasil dalam tangan. Kita ambil contoh gold bar 100 gram. Harganya hari ini sekitar RM62,000. Apabila anda mengambil pinjaman peribadi, ada bahagian interest yang anda perlu bayar kepada pihak bank. Keuntungan emas anda mungkin sama banyak dengan jumlah interest yang anda bayar. Bermakna, walaupun bertahun-tahun anda simpan emas ini, anda hanya dapat emas tanpa keuntungan simpanan sehingga anda selesai membayar hutang tersebut. Ini belum dikira kemampuan anda untuk membayar hutang tersebut pada masa hadapan. Ada kemungkinan nama anda juga boleh disenarai hitam kerana ada tunggakan bayaran. Jika anda mampu untuk membayar installment bulanan pinjaman peribadi tersebut, sudah pasti anda juga ada kemampuan untuk menabung setiap bulan. Dengan akaun Gap, anda boleh menabung mengikut bajet anda serendah RM100 dan gram emas semuanya milik anda. Bermakna, keuntungan dari kenaikan harga emas juga adalah milik anda sepenuhnya. Jadi di sini, kita boleh simpulkan, berhutang untuk membeli emas sebenarnya tidak digalakkan. Kaedah menabung dalam akaun Gap ataupun lambat nampak pertambahan gram emas, tetapi keuntungan adalah milik anda, bukannya bank. Sesiapa yang ada kemampuan untuk membayar hutang, bermakna dia ada kemampuan untuk menabung. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas anda, boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.